takut. Jadi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih pada pihak penganjur iaitu Berita Harian dan juga kepada peminat-peminat kami yang banyak memberi dorongan dan perangsang kepada kami. Dunia hiburan tanah air bukan sekadar tentang kemasyhuran dan sorakan di atas pentas, namun di sebalik kegemilangan itu, tersimpan kisah-kisah duka yang berakhir dengan tragedi yang cukup menyayat hati. Kehilangan figura-figura hebat ini bukan sahaja meninggalkan kekosongan dalam industri muzik, malah kekal menjadi sejarah yang sukar dilupakan oleh para peminat sehingga ke hari ini. Dalam video kali ini, kita akan merangkumkan 6 kisah pemergian tragis vokalis kumpulan popular yang pernah menggemparkan negara bagi mengenang semula perjalanan seni dan detik-detik terakhir mereka sebelum pergi buat selama-lamanya. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 pemergian tragis vokalis kumpulan. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Ujang, vokalis kumpulan Samudra. Kalau yang peminat mungkin yang minati lagu ni, cuba dengarkan. Hidup ibarat di dalam sangkar, mata terlepas, batinku tersiksa, rindu membara dan kian membakar di pinggir hati yang sengsara. Pemergian Ujang Samudra atau nama sebenarnya Sarfin Hussein pada awal tahun 2017 merupakan satu tragedi yang cukup menyayat hati dan sukar dilupakan. Kisah duka ini bermula apabila rakan sekerjanya mula berasa bimbang selepas vokalis itu gagal dikesan dan tidak hadir bekerja selama beberapa hari. Curiga dengan keadaan itu, rakannya bertindak mencari arwah di kediamannya di Felda Palung Timur Segamat sebelum dikejutkan dengan bau yang kurang menyenangkan dari arah dalam rumah. Sebaik saja pintu berjaya dibuka, jasad vokalis kumpulan Samudra itu ditemui sudah tidak bernyawa dan berada dalam keadaan yang cukup memilukan. Dia dipercayai telah meninggal dunia kira-kira 2 atau 3 hari lebih awal sebelum ditemui. Detik penemuan itu amat meruntun jiwa memandangkan penyanyi yang pernah melonjakkan lagu Salam Sejahtera itu ditemui sendirian tanpa ada sesiapa di sisi di saat nafasnya yang terakhir. Berita kematiannya di usia 50 tahun itu pantas mengundang hiba dalam kalangan peminat dan rakan artis, menggambarkan betapa sunyinya perjalanan akhir seorang bintang yang pernah mewarnai industri muzik tanah air. Meskipun ditemui dalam keadaan yang menyedihkan, legasi suara emasnya tetap akan terus hidup dalam sanubari peminat sebagai bukti kehebatan bakatnya yang tiada galang ganti. 5. Salim, vokalis kumpulan Iklim. Tak apa. Dia cakap kami ni tak ada image kan. Kampung, budak kampung, nelayan punya kaki semua kan. Asal nelayan tak boleh jadi nyanyi? Ramai nelayan boleh jadi nyanyi pun. Kayaknya tak bot lagi dah. Dia tatung bram. Boleh cari lagu, tengok burung ke, tengok laut ke. Kisah pemergian Salim, vokalis legenda kumpulan Iklim, merupakan antara naskah duka paling besar dalam sejarah muzik tanah air yang bermula daripada satu kemalangan jalan raya yang tragis. Pada September 2018, penyanyi yang terkenal dengan lagu Suci Dalam Debu ini terlibat dalam satu nahas jalan raya apabila motosikal yang ditungganginya dirempuh sebuah kereta dari arah belakang. Impak kuat kemalangan tersebut menyebabkan beliau mengalami kecederaan parah termasuk tulang rusuk yang salah satunya baru memaksa beliau bertarung nyawa di unit rawatan rapi selama hampir sebulan. Setelah sekian lama berjuang dalam keadaan kritikal, pemilik suara serak-serak basah ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir di usia 57 tahun di Hospital Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Suasana pilu menyelubungi seluruh negara apabila berita kepemergiannya disahkan, menandakan berakhirnya era seorang legenda yang tiada pengganti. Walaupun jasadnya kini telah tiada, namun legasi seni yang ditinggalkan melalui lagu-lagu popular akan terus berkumandang menjadi peneman setia buat jutaan peminat yang merindui keunikan vokal dan personalitinya yang tiada galang ganti. 4. Acik, vokalis kumpulan Spin. Okey, selamat datang ke rancangan Idola pada hari ini bersama saya Acik Spin dan saya harap anda di rumah pun sihat-sihat belaka. Okey, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah, saya pun sihat, alhamdulillah. Jadi
Kisah pemergian Acik Spin atau nama sebenarnya Abdillah Murad Mat Syari kekal menjadi antara tragedi paling menyayat hati dalam sejarah industri muzik tanah air. Pada petang Sabtu 17 April 2010, penyanyi yang popular dengan lagu Memori Berkasih ini terlibat dalam satu kemalangan ngeri di kilometer 14.7 Lebuh Raya Kajang Seremban. Kenderaan pelbagai guna atau MPV yang dipandunya dilaporkan hilang kawalan lalu terbabas dan merempuh tiang papan tanda jalan sebelum terbakar. Apa yang meruntun jiwa, Acik dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan badan hanya beberapa ketika selepas beliau selesai menjalani rakaman program televisyen bersama rakan duetnya iaitu Siti Nordiana. Kehilangan mengejutkan figura berusia 27 tahun ini bukan sahaja meninggalkan balu dan dua cahaya mata yang masih kecil, malah menghancurkan hati jutaan peminat yang membesar dengan lagu-lagu nyanyiannya. Suasana pilu menyelubungi proses pengubiannya apabila ribuan orang hadir memberikan penghormatan terakhir, menggambarkan betapa beliau sangat disayangi sebagai seorang artis yang merendah diri. Meskipun kerjayanya terhenti di puncak populariti, suara emas dan legasi yang ditinggalkan oleh vokalis kumpulan Spin ini menjadikan setiap bait lirik nyanyiannya kini kedengaran seperti sebuah nota perpisahan yang abadi. 3. Azhar, vokalis kumpulan Swatan Trata. Beberapa portal berita tempatan termasuk Jalwan.com laporkan polis Ho Chi Minh sedang memburu seorang suspek yang juga rakyat Malaysia. Pelancong Malaysia itu dijumpai mati petang kemarin. Manakala kesan darah kelihatan di atas lantai bilik hotel, terdapat kesan kepala dan bahu mangsa. Menurut laporan polis, kes kematian Muhammad Azhar Abdul Wahab, vokalis kumpulan punk Swatan Trata, bermula apabila jasadnya ditemui oleh pekerja hotel di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 27 April 2016. Menurut laporan, beliau ditemui dalam keadaan yang menyayat hati dengan kesan cedera pada bahagian kepala serta bahu serta terdapat kesan darah di lantai bilik hotel berkenaan. Allahyarham yang berusia 33 tahun ketika itu dilaporkan berada di negara tersebut sejak 15 April untuk urusan pribadi bersama seorang rakan sekampung sebelum dijadualkan pulang ke tanah air pada 28 April 2016. Siasatan awal oleh pihak berkuasa Vietnam mengklasifikasikan kes tersebut sebagai kes jenayah di mana pihak polis tempatan turut dilaporkan mengesan seorang suspek yang juga merupakan warga negara Malaysia. Proses membawa pulang jenazah ke Malaysia mengambil masa lebih seminggu kerana melibatkan kos pengurusan yang tinggi mencecah RM40,000 sebelum selamat tiba di KLIA pada 6 Mei 2016 melalui bantuan pelbagai pihak. Jenazah kemudiannya dibawa pulang ke kampung halamannya di Kulim, Kedah untuk dikebumikan. 2. Zul, vokalis kumpulan Masa. Zulkifli Mat Amin atau lebih dikenali sebagai Zul daripada kumpulan rock Masa meninggal dunia dalam satu kejadian tragis yang berlaku di Pantai Balok, Kuantan, Pahang pada tahun 1996. Beliau dilaporkan telah diserang oleh sekumpulan individu selepas menerima satu panggilan untuk berjumpa di lokasi tersebut. Serangan berkenaan menyebabkan beliau mengalami kecederaan parah dan ditinggalkan di dalam rumah kosong sebelum dijumpai pada keesokan harinya dalam keadaan tidak sedarkan diri. Kejadian ini akhirnya membawa kepada pemergian beliau di usia yang masih muda ketika nama kumpulan Masa sedang berada di puncak populariti. Kejadian yang menimpa penyanyi lagu popular Patahnya Sayap Malam ini disifatkan sebagai salah satu tragedi paling menyedihkan dalam sejarah muzik rock tanah air. Walaupun beliau sempat dikejarkan ke hospital dan menerima rawatan kritikal selama beberapa hari, Zul akhirnya menghembuskan nafas terakhir selepas koma selama 2 minggu, meninggalkan legasi muzik yang masih diingati sehingga kini. Kisah tragis ini sering dijadikan rujukan oleh peminat muzik rock bagi mengenang jasa serta bakat besar yang hilang dalam sekelip mata akibat tindakan jenayah. 1. Along, vokalis kumpulan Spoon. Ibu bapa kepada penyanyi kumpulan Spoon, Along, hari ini menjalani ujian DNA bagi membantu pihak polis mengenal pasti identiti mayat yang dijumpai dalam gaung di Jalan Kuala Kelawang, Jelebu, Negeri Sembilan, 6 Januari lalu. Ujian DNA terpaksa dijalankan selepas keluarga terbabit enggan mengesahkan mayat itu Along atau nama sebenarnya Sabiul Malik bin Syafi'i atau lebih dikenali sebagai Along Spoon merupakan vokalis muda yang berada di puncak populariti sebelum dilaporkan hilang secara misteri di penghujung Disember 1999. Misteri kehilangannya berakhir dengan penemuan tragis di lereng bukit Kuala Kelawang, Jelebu di mana pihak polis menemui rangka beliau di dalam sebuah beg huni. Hasil siasatan mendedahkan bahawa Along telah menjadi mangsa
yang dilakukan oleh seorang anggota polis berpangkat korporal bernama Muhammad Yaakob. Penangkapan suspek utama ini telah merungkai satu persatu kronologi pertemuan terakhir mereka yang membawa kepada pengakhiran hidup penyanyi berbakat besar ini. Motif jenayah didapati berpunca daripada perasaan cemburu yang meluap-luap oleh Muhammad Yaakob terhadap hubungan akrab yang terjalin antara Along dan isterinya Salina. Dakwaan mengenai hubungan sulit tersebut menjadi intipati utama perbicaraan di mahkamah yang menggambarkan bagaimana konflik peribadi dan emosi yang tidak terkawal akhirnya membawa kepada tindakan nekat yang meragut nyawa. Kes ini kekal sebagai salah satu sejarah hitam paling menggemparkan dalam industri hiburan Malaysia, di mana seorang bintang yang sedang bersinar terpaksa pergi buat selamanya akibat mangsa keadaan dalam sebuah tragedi yang penuh dengan emosi dan dendam. Apakah pendapat anda tentang 6 pemergian tragis vokalis kumpulan seperti di atas? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.